Kerajaan bersetuju memperuntukkan kemudahan khas berjumlah RM5 bilion kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia sekaligus melengkapi tambahan jaminan RM5 bilion di bawah syarikat jaminan pembiayaan perniagaan SJPP yang diumumkan sebelum ini. Menurutnya, insentif tambahan itu bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta menjadi pemangkin kepada perkembangan syarikat tempatan, khususnya PMKS yang memerlukan sokongan susulan krisis bekalan global. Perincian lanjut mengenai pengumuman itu akan diumumkan Bank Negara Malaysia BNM dalam masa terdekat. Dan bantuan ini mesti juga melibatkan syarikat-syarikat yang lebih kecil dan kita minta dipastikan dengan semua pembudayaan lain, CGC dan lain-lain yang ada dalam rencana Bank Negara Malaysia bersama perbendaharaan supaya melibatkan juga kelompok pertanian, pekebun kecil, nelayan, penjaja juga yang mengendalikan warung dan restoran kecil. Kita mahu supaya golongan usahawan berpendapatan rendah dan syarikat-syarikat kecil yang melibatkan ramai rakyat itu tidak rasa terpinggir dan terabai. Dan saya mahu supaya kemudahan yang diumumkan ini menetapkan supaya kelompok paling kecil ini juga memperoleh manfaat, katanya di petik media perpaduan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sesi meja bulat bersama institusi kewangan di Sasana Kijang Bank Negara Malaysia. Dalam pada itu, beliau berkata perkara lain yang dibangkitkan berhubung krisis berkenaan termasuk isu berkaitan SJPP yang akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Saya sendiri akan bawa ke dalam mesyuarat Jemaah Menteri supaya proses dipercepatkan. Kelulusan itu tidak terlalu mengambil masa birokratik kerana dalam keadaan menghadapi isu dan krisis sekarang ini, kecekapan, kepantasan keputusan itu sangat mendesak, ujarnya lagi. Sebelum itu, PMX mengumumkan kerajaan memperuntukkan RM5 bilion di bawah SJPP, sekaligus menambah baik jaminan bagi sektor terkesan melalui liputan pembiayaan sehingga 80% berbanding 70% sebelum ini, serta tempoh jaminan sehingga 10 tahun berbanding 7 tahun.